Dulu saya selalu fikir simpan emas ni kena ada duit lebih. Tapi bila saya kenal 1 dinar, perspektif saya berubah. Nilainya sekitar RM2,500 bersamaan dengan gaji ramai pekerja hari ini. Kalau gaji anda sekitar RM2,000, matlamat simpanan pertama yang anda boleh letakkan ialah memiliki sekurang-kurangnya 3/1 dinar. Itulah simpanan kecemasan bersamaan 3 bulan pendapatan. Masalahnya, 80% rakyat Malaysia tidak ada simpanan tetap setiap bulan. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tiada sistem. Di sinilah akaun emas Gap jadi penyelesaian. Akaun Gap bukan pelaburan tapi tabung emas, di mana setiap ringgit yang disimpan akan ditukarkan kepada gram emas. Apabila cukup 4.25 gram dalam akaun Gap, anda boleh terus tukarkan kepada 1 dinar fizikal. Tak perlu modal besar, hanya RM100 untuk bermula tanpa komitmen bulanan. Tetapi kalau anda benar-benar mahu bebas kewangan, anda perlukan disiplin. Mulakan dengan 1 dinar, kemudian 3 dinar dan akhirnya jadikan sasaran 10 dinar. Bila tiba waktu itu, anda bukan sekadar ada simpanan kecemasan, tapi anda ada simpanan dan kewangan yang kukuh. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.